Bila bekas suami akui sukar jumpa pengganti. Sebaik Noreen Iman. Walaupun sakit terpaksa dilepaskan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber. Apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Walau sakit terpaksa dilepaskan, hidup mesti diteruskan. Sukar jumpa pengganti baik seperti dia. Demikian tulis bekas suami kepada pelakon dan pempengaruh media sosial, Noreen Iman iaitu Razzie Razak, di mana dia dilihat ada memuat naik satu hantaran di media sosial. Menerusi hantaran tersebut, Razzie seolah memberi bayangan mengenai perceraiannya bersama Noreen. Perkongsian Razzie itu telah mengundang sebab dalam kalangan netizen yang turut mendoakan yang terbaik buat kedua-duanya. Terdahulu, Noreen dan Razzie sah bercerai talak 1 di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur pada Khamis.